8 biji. Kalau banyak lagi, kalau you buat pedas, dia pedas. Lepas tu you nak akan pekat tadi, tu dengan lada blend tadi dalam lebih kurang 7 atau 8 ribu lah. Lepas tu sudah penuh. Banyak, atau 1 sendok lah katakan. Cili lah? Cili blend. Cili blend lah. Cili blend. You pakai lipo kan? Bukan blend sendiri, lada blend lah. Blend lah. Okey. Dalam agak-agak dalam 1 sendok. Sendok lah. Lepas tu tumis lama sikit dengan cili api tu, tumbukkan sekali. Oh, bukan blend sekali lah. Kunyit banyak ni. Kunyit 1 biji, kunyit alia. Tadi okey. Bawang putih 3-4 biji, bawang merah lagi 4 biji. Okey. Lepas tu kalau nak blend je lah. Blend lah. Lepas Lepas tu tu masak tu yang lama kan, minyak banyak. Yes, kena agak. Jangan ada kurang. Kalau kurang nanti dia punya lada tak masak. Jalan dia tu dulu. Kalau masak asam pedas, kena lebih sikit minyak untuk ngam-ngam untuk nak kasih dia betul-betul garing. Kalau misalnya kita tengah goreng-goreng kan, dia nampak macam dia macam lambat sangat kan, dia nak garing kan. Tambahkan sikit minyak. Tapi pas nak masak tadi, sebelum tu tumiskan dengan bawang besar dulu. 1 biji. Oh, Bawang. Bawang juga. tak adalah besar sangat bawang. Kalau bawang tu besar, dah dua. Yang ambil setengah tu, acik-acik tu tumiskan. Okey, tumis tu dulu bawang cili. Kenapa? Bagi minyak tu wangi. Minyak tu wangi. Okey. Jadi kalau boleh, kalau you setakat nak tumiskan bahan-bahan yang you dah blend tadi kan. Tapi lebih sedap kalau you tumiskan bawang tu. Okey, bawang. Tapi kalau nak sedap lagi, tu masih you tumiskan bawang tu, you tahu daun kari sikit tumis. Oh, daun kari? Ya, masuk wangi. Oh, supaya dia wangi kan? Yes, kasih wangi tu. Okey, Atau you ketuk serai 1 batang atau 2 batang. Okey. Goreng dulu. Okey. Lepas tu masukkan lada yang dah blend tadi, masuk. Lepas tu tunggu sampai betul-betul masak. Kalau dah kering, tambahkan air, masak tutup. Dah betul-betul masak kan, lada tu betul-betul dah masak, bukan masak sikit-sikit tau. Masak betul. Bau sedap. Okey, macam mana nak tahu tahap masak tu? Boleh tahu, dia dah nampak dah macam garing. Nampak dah ada masak macam garing tu? Minyak tu dah timbul. Timbul lah? Lada tu dah masak. Dia dah macam dah kental. Dia dah jadi cair. Dia dah macam dah tutup masak lah, dia dah garing. Lepas tu pun masuk asam jawa. Asam jawa? Asam jawa, agak-agak minyak ni. Ambil macam tu. Okey, yang jadikan dia air tu asam jawa dulu, air asam jawa ke atau tambahan air lain? Gunakan air paip tu boleh. Kalau nak buat air yang nak masak tu boleh, nak pakai air kawi pun. Air yang kebuk-kebuk pun bagus juga. Tapi air asam jawa tu kalau satu cubit lah kan? Banyak tu. Satu masak kecil air. Berapa banyak bergantung berapa banyak kuah yang you nak pakai. 2 mangkuk, 3 mangkuk. Bekas. Bukan masih nak ngamas dalam mangkuk kan, atau berani kompuang kan. Lepas tu you tapis dengan penapis tu, masukkan dalam periuk tu. Kacang, garam, bumbu kerasa. Betul-betul kuah tu dah betul masak tu kan, baru masukkan ikan, masukkan beni ke atau terung. Make sure kuah tu betul-betul masak. You tak boleh masukkan kuah tak masak, you tak boleh masukkan ikan. Itu yang pedas macam tak sedap, dia rasa pun tak sedap. Tapi you kena kacau banyak kali, kena rasa kurang ke. Okey guys. Lepas tu Tengok video. Asam kan? Lepas tu baru letak apa? Beni ke daun nak tahu daun kusum. Daun kusum kan tadi? Kita masak. Masuk kuah dengan masak tu masukkan. Bukan masak dengan cili tu? Kalau tak masukkan. Oh tak, maknanya dah masak air asam tu baru letak. Masuk ikan, masukkan ikan. Lagi sedap. Lagi sedap lah dia punya bau daun kesum kan. Wangi bau dia. Bunga kantan semula sekali lah. Kalau nak bau kantan, dia dah melekat kuah, dah masuk ikan, masuknya dah bunga kantan. Dekat-dekat nak masukkan ikan tu boleh masukkan bunga kantan. Dah betul-betul masak kan, dah rasa dia dah cukup rasa sedap kan, sesuai dengan flavor you kan, dia punya garam dengan asam tadi kan. Baru masukkan ikan. Masa masuk ikan nak cair. Tak nak cair. Kalau masak ikan tu api slow. Masa masukkan ikan tu api tak boleh kuat. Bendi pun tak ada lama-lama kan? Ya. Bendi kemudian masuk last. Tomato ke bendi ke last. Dia dekat-dekat macam agak-agak lagi seminit you nak angkat kan, seminit ke 2 minit tu kan kuah tu pasang dekat tu air masukkan ni. Api dekat-dekat nak padam tu baru masukkan sayur tadi. Dia ni warna dia cantik. Just nice. Dia makan tu bau dia wangi, lepas tu rasa dia sedap. Kalau masak asam pedas ikan apa paling sedap? Ikan kembung boleh, ikan tenggiri boleh, ikan jenak boleh, ikan merah boleh. Sekarang tu dah masak ikan jedah. Boleh. Betul apa salah lagi ikan jedah. Tak kari.
sedap sekali. Buat masak kari. Sekali tu dah masak. Buat kari dia keras, dah kari kepala ikan. Dia dah tu jadi keras. Oh ya. Macam mana boleh keras? Tu Alah tak tahu. Api Masa tu lembut je masak ikan tu. Tiba-tiba dia macam blending. Lepas tu dia keras. Ikan tu jadi macam Oh, mungkin lah. isi tu jadi keras. Dia kata apa salah ni? Itu pasal betul. Tak adalah nak buat. Garang kot dia kalau masak ikan jadi keras. Itulah dia kata. Padahal bukan daripada batu pun. Ya. Memang dah lembut. Fresh ni ayat ikan fresh ke? Oh, macam mana dia keras ikan ni? Masa siap tu macam mana? Memang dah siap-siap dah. Oh, Saya dah potong siap. lah. Dia dah beli yang lebih untuk 2 orang je. Sama 2 ikan tu. Lebih sikit lah kan. Tak cakap kenapa. Kalau budak-budak ni buat ikan goreng je lah ya? Bagi dia ikan goreng je lah. Apa dia? Budak-budak. Dia ni, tengoklah ayam bakar ke. Dah agak variety je lah kan. Kacang bodoh kesum je lah. Kacang bodoh kesum. Tahu dah masuk. Masuk bila? Boleh lah kat masa dekat-dekat dah kuah dan legap. Dekat-dekat dah masuk ikan, masuk dah besar. Masukkan dah besar. Masukkan kuah masih dah masak betul. Rasa garam je, asam cukup. Lepas tu baru masuk ikan, api tu slow. Lagi tu dia orang pun kantan. Kantan, bunga kantan. Bunga kantan. Bunga kantan. Bunga kantan tu dia dah suka banyak. Mana suka makan bunga kantan tu. Sedap bunga kantan pun sedap macam kita buat makanan kita buat laksa kan. Sedap tu. Sedap. Buat ubat tu. Oh, Sedap makan. sedap. Dia rajin nak makan benda-benda macam tu. Dah rajin lah makan. Benda dia sebenarnya kan kalau kita nak sihat, kita makan barang original yang kita masak sendiri, tumbuk sendiri tau. Itu macam kita kan bawang putih, bawang merah, halia, kunyit, serai, lengkuas yang kita buat kat rumah kita masak kan. Semua tu original punya bahan. Kita tak gunakan Mahal lah. macam kat luar dia orang nak sedap dia tahu. Sikit je. Mana nak ada kuah di melayau. Tapi kan dia punya rempah kari macam kita makan daging macam kita makan kedai mamak kan. Contoh lah. Dia buat pekat kan. Tapi kan dia tak tahu bukan macam tu. Dia tak bawang cukup, kunyit, halia. Dia banyak letak rempah. Dia tak pakai original yang kita buat sendiri. Kita blend sendiri, tumbuk sendiri. Jadilah rasa dia tak sama. Tak sama. Tapi dia orang pandai masak, sedap. Mamak punya kari tak sedap. Dia ada cara Dia dia. gempar. Dia cara dia lain. Dia rempah sekali. Betul. Nah, 2 lah yang masak ni. Buat pedas. Kurma pernah buat masa raya lah.